Bang Ucok. Lama nak sebut Bang Ucok. Lah Bang Ucok kau. Enggak ada. Kau lihatlah, ha, kotor semua. Oh balik dari Medan mungkin tambah kilo dia mah. Menyapu saruk pakai kacamata lah pakai lu. Enggak, tadi kan aku rencana mau apa, Bon? Itu ya. Kilo ah. Bukan, bakar Kilo. sampah. Kalau kayak gini kan udah capek aku. Kenapa kau? Udah lah. Nah Ucok gua paniang sama dia mah. Awak yang paniang Bang Ucok paniang loh. Oh salah. Enggak ada. Udah duduk lah kau. Iyalah, dompet yang lain gua dah. Udah lah, kenapa? Hah? Aduh dah. Bila Ucok pulang? Tadi pagi. Oh pagi. Yalah. Terus mana kau? Aduh dah cari Bang Ucok nampak sekuat mah. Bon, teringat aku, Bon. Usaha cendol kau kemarin gimana? Cendol cindua. Ya serah kau lah. Cindua kecian. Cindua ya lah. Mana anaknya enggak datang. Iya. Oh. Mengecek tuh kemari lah. Iya, terus. Iyalah. Enggak, anakku belum balik dari sore tadi. Oh, itu cuma tuh anak tuh. Iya. Gilo ini ya. Udah. Jadi gimana? Usaha cendol kau gimana? Cindua. Iya. Serah kau lah mau cindua mau apa. Cindua lah. Itulah rugi taruh dia paniang mangaleh gini mah. Orang awak mangaleh sa semua. Sa galeh tu 3.000 awak jual. Murah dah Ucok tu. Udah murah kali tuh, Bah. 3.000. Orang rata-rata jual 6.000. Orang gua awak lah 3.000 menjualnya minta perai lo. Apa ni orang macam nak rugi buat nak bangkrut buat dah. Kok bisa gratis? Tu lah awak tak lompet muncul aku tu manga-manga lo awak. Maksud kau? Niko muncul anu mah. Kau mengalih dia tu. Tu bara datang awak yang apa kau membeli. Dah aja. Bara apa dah sekali dah 3.000 je. Yang perai tu dah kapal lu ayah nam perai kecil nak beli santan kecil. Tu. Alai je kan. Lai dia perai tapi sedikitnya aja. Anyo ambil galeh waktu. Aja runcuk nah, biar titik-titikan sudah boleh perai je. Nak kilo orang tu, banyak kawan saya ada bangkrut ada. Baca itu muncul. Kamu muncul lagi, oi. Allah ya.